Aku diam dalam runtuh, mencari Tuhan dalam lulu. Jika ini jalan darimu, mengapa aku masih jatuh? Ajarku erti reda, walau Mana si Ai ni? belum sembuh. Hei, Aku dipaksa belajar. Sorry Maya, Ai lambat. ingat lupa nak datang. Sorry lah Maya. Okey, kita jangan buang masa. Ni tempat makan ni. Ni lah tempat dia. Dah datang? Boleh tahan? PMS Muslim Own. Tak, confirm tak pernah datang kan? Alhamdulillah. Hari ni Mai bawa. Western Motor Society. Welcome to ZS. Food. Table for two. For two, kita Okey. Wah, estik dia boleh tahan juga eh. thank you. Best tempat ni. Kira dalam ni pun tempat bagus yang terperincil ni, dia macam a gym lah eh. Ya. Boleh tahan sejuk juga. Okey. Cepat ni. Tak payah. Tak apa, Maya tahu speciality dekat sini. So, Ai makan aja. Adik, you orderkan yang ni. Okay. Yang ni serve later. Betul tak patutnya Ai? Ya. Benda ni confirm Chok Sai Ais suka. Okey, air kasih satu ni ais Okay. dengan satu panas. Settle. Okay. So Ai, how are you? Sihat Alhamdulillah. Kejap. Kita ada dalam macam 3 tahun. Ya Maya, 3 tahun. Taklah, adalah tersempak je that time kan. Bukan dengan boyfriend kau kot tu aku rasa. Then anyway, kerja mana sekarang? Then kawan-kawan kau yang lain semua mana? Hafiz kan dah dirikan rumah tangga dengan Nora. Takkan aku nak kacau dia lagi kan. Orang dah jadi suami. So aku tumpukan diri aku kerja je lah kat masjid. Kerja kat masjid? Ah. Bagus budak ni. Bila ada masa lapang, aku pergi jalan kubur arwah ibu je. So kau ingat tak time yang kau ambil ibu dekat office aku tu? Ingat? Itulah time terakhir aku jumpa ibu. Okay. Terima kasih. Yang ini? Yang ini ais. Ais cappuccino dengan hot latte. Terima kasih. So kau ingat tak time yang kau ambil ibu tu? Aku actually ingat semua perbualan aku dengan ibu. Dan itulah kali terakhir aku nampak ibu. Sedih sebab terkilan lah kan. Tapi aku happy sebab lepas tu kau dapat jaga ibu kan. Ibu pun happy. Kau jangan sedih-sedih. Kau nak ajak aku keluar makan ke nak jangan nangis ni? Makan dah sampai. Okay. Nasi goreng. Nasi goreng, nasi Indonesian nasi nasi goreng goreng. ayam. Indonesia nasi goreng ayam. Ini dia squid egg. Yang ini Squid egg. squid egg. Makanan kegemaran kau kan? So ini dia sotong hitam pasta. Ataulah ini makanan kegemaran kau kan? Arwah ibu suka masak. Aku pula yang bukan nak nangis ni Maya. Sotong hitam Kau nak rasa tau. Lain daripada lain. And pastinya benda ni memang sedap. Cuba. Coba. Sebut bismillah. Doa. Doa. Bismillah. Allahumma Wakil Rabbana. Waktu berlalu tanpa suara,
namun hati tetap setia. Walau dunia berubah-ubah, cintaku tetap seindah. Kena pula tau soto hitam ni. Kenapa pasal? Selalunya dengan nasi kan. Kreatif. I like. Aku tengok kau ni pandai juga kritik. So kritik. Pandai kasih kritik tentang makanan. Biasa je lah Maya kau ni. Kan ibu pandai masak. Jadi aku pandai menilai. Pandai rasa. Apa kata kita buat macam food content, bukan buat content lah kan? Boleh ke aku Maya? Kenapa Lain lah tak macam boleh? kau. Aku siapa? Tak lah, kau pandai je lah. Asal kau pandai berbual. Kan kita dah kawan lama, kita dah chemistry. So, Chemistry. so senang lah kita nak buat kerja. Aku ada idea. Apa kata kita namakan kita buat series Ai and Maya Makan Story. Ai Maya makan story. InsyaAllah boleh cuba. Okey lah. Cuba. Baik kan? Kau tak nak Nanti kau fikirkan lah. Okey. Kau komen lagi, kasih komen lagi. Siapa soto? Hitam ke tak hitam ke? Siapa hitam? Sotong. Komen lah, aku nak dengar. Idea ni. Kalau korang suka konten sebegini daripada Ai dan Maya, Kita akan bawa korang ke tempat lagi best, lagi menarik dan lagi sedap dimakan. dan kepada F&B owners di luar sana ataupun yang ingin berkolaborasi dengan Ai dan Maya, Boleh hubungi kita di 8093 0932. atau email di bmbrospoduction@gmail.com. Betul. So apa lagi? Jom follow kita di Ai Maya Makan Story. Bye. Wait, bro, jom makan dulu. I am Maya on the move. Cafe hipster, street food padu. Semua masuk tak de excuse. Drop that. Sedap gila no cap kalau tak tekan play sekarang.